Bila kita bel ni, oh, dia berasa masuk sekep. Kita panggil bel dengan jiwa. Dia beza bel dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia beza dengan orang nak panggil sungguh ni, nak panggil sungguh. Seperti mana seorang sahabat kita. Nama dia Arwah Hazib. Umur 33. Baru lepas bel korek ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bel. Tapi dia sedap lagi lah pada ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bel tu. Allah. Seolah-olah. Marilah, marilah, marilah kelip, marilah sujud. Habis bel mati. Agak-agak bukan husnul khatimah. Salah satu tanda. Lepas tu pula tanda dia ni mati husnul khatimah. Allahu Akbar. Ramai orang semaya jenazah dia. Lepas tu pula sahabat dia tu pula talqin ke dia. Dia kata, hamba tak pernah jumpa lagi orang yang mana cari salah tak jumpa salah dia. Ayah dia pula kata, dia ni memang suka ke Quran. Ini di antara cita-cita kita. Kalau cita-cita ustaz pula. Nak mati tengah kuliah ni. Kita nampak Israel. Kita pun minta dengan jemaah. Hamba nak semaya 2 rakaat. Allah. Sudah semaya 2 rakaat. Sambung. Baca ayat Quran, pergi Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pergi Quran. Kita nak mati, kita kena plan. Kita kena racun nak mati lagu mana. Tuhan nak bui lagu mana. Itu suku kira. Pitihmu boleh plan. Hidupanmu mu boleh plan. Mu nak nikah dengan siapa mu boleh plan. Bapa mu nak mati mu tak boleh plan. Sebab mu tak pernah letak prioriti dalam hidup. Tak letak nombor 1. Nak letak nombor 1 nak mati lagu mana kita ni. Kita nak susun sama. Jadi sebab itulah kita kena sebut sama. Allah Akbar. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolong. Bantu aku ya Allah. Aku nak mati husnul khatimah. Aku nak mati sekian-sekian.